Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ini ada cerita wajah. Wajah MMC 1.6 datang daripada Kedah, Padang Baran Serai. Kampung saya lah owner ni. Dia datang pasal kereta dia lost power. Tapi hari ini saya dengar cerita dia memang sedih hati lah guys. Okey, ini kereta kereta nampak memang solid lah, warna berkilat-kilat. Tapi dia punya kereta ni dia macam salah bengkel lah dekat kawasan Kedah. Dia sudah salah bengkel. Banyak sudah bazir kereta ni. Saya nampak sini memang tak ada leaking, tak ada apa lah. Cuma kereta ni datang memang tak ada power. Dia boleh lari 90 saja. Lebih 90 memang tak boleh. Kereta ni owner dia cakap lah, kereta ni dia 2 kali dah tukar gearbox. Tapi dengar costing gearbox dia buat dekat-dekat 12,000 dia sudah habis. Kali pertama dia cakap dia buat gearbox dekat 4,000. Dia repair balik. Lepas tu dia tukar gearbox. Kereta tak ada power. Tukar gearbox 4,000 juga. Lepas tu orang kata enjin pula tak cantik. Dia orang overhaul balik. Tak tahulah dia orang overhaul apa macam. Dia overhaul balik dekat 2,000 lebih. Memang kesian betul lah dengan owner. Jadi dia datang jauh. Dia nak betulkan balik dia punya kereta lah. Bang? Okey lah. Berapa ribu habis? 12,000 lah? 12,000 lah? Aduh. Okey guys. Hari ni kita buat ini kereta. Bagi betul-betul puas hati dengan owner lah. Tapi kereta ni, saya ada cek lah. Kereta ni masalah dia punya crank. Enjin sudah kasar. Betul-betul dah kasar. So jadi bila kita bawa ni kereta macam berat sangat, kita tak boleh pergi. Kita tak boleh pergi sebab kasar sangat dah enjin. Gearbox masih okey lagi, gearbox tak ada masalah. Tapi owner ingat gearbox sudah rosak. Dia datang, dia double confirm dengan saya lah. Saya cek gear semua tukar cantik, tak ada masalah. Tapi itulah. Zaman sekarang dah lah, sudah nak cari duit susah. Lagi sana bazir, sini bazir. Marilah ada duit lebih, bazir dekat Ali je. Okey, harap-harap enjin sudah keluar tengah gantung ni. Okey, enjin bay macam ni lah condition dia. Memang sangat kotor. Saya kena cuci balik enjin bay dia. Wiring pun kena buat balik sikit-sikit lah. Banyak soket yang pecah-pecah ni. Anda boleh nampak sini dalam semua. Okey, enjin ni memang cantik tau. Nampak memang cantik. Tak ada leaking, tak ada apa. Tak ada kotor, semua okey je. Sebab kereta ni baru dia orang buat. Tapi kesilapan dia, masa dia orang pasang ini enjin, dia orang ingat sudah buat fitting macam biasa-biasa sudah cukup. Memang tak jadi, tak boleh berjaya bang. Kami sudah buat banyak enjin. Kalau fitting you tak buat betul-betul, you 10 kali buat pun memang tak jadi, tak boleh berjaya bang. Ramai orang suka macam ni punya kerja kan. Head sudah angkat dah. Tengok, head sudah angkat. Dia punya dalam memang nampak teruk lah. Ini dia punya head. Condition macam ni dalaman dia. Enjin bay dah siap cuci ya. Anda boleh nampak sini, tengok. Nak cuci enjin bay pun bukan senang tau. Memang betul-betul susah. Kena cuci dia betul-betul sampai hilangkan dia punya minyak. Okey, sekarang kita tengok dia punya blok Blok dia, okey, yang saya cakap fitting ni anda boleh nampak dalam ni. Nampak garis-garis apa semua. Macam mana piston nak jalan halus, guys. Macam mana fitting tak betul, macam mana enjin tu boleh berjaya. You tengok dia punya crankshaft ni semua boleh letak kuku, boleh rasa. Kalau dia tak buat fitting betul-betul, dah jadilah macam ni, berbazir. Kalau owner yang nanya. Sebab ramai orang suka, Ali, boleh buat top ball buka atas dengan bawah, nak tukar piston ring saja boleh ke? Memang boleh, harga murah siapa tak mau, tapi tak berjaya. Okay guys, enjin memang kita sudah kecai semua. Ini dia punya barang-barang semua dekat sini lah. Piston, crankshaft, main bearing, conduit bearing, dia punya barang-barang semua kita sudah buka. So tak payah bazir masa guys. Sudah lewat, sudah malam. Hantar pergi machinery semua buat dulu. Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Okey, hari ni kita bermula nak pasang enjin ni lah. Enjin dah siap semua. Dah hantar machinery semua dah siap. Ini barang-barang dia. Gearbox pun dah siap servis. Okey, main bearing kita sudah tukar ya. Tukar main bearing, size pun kita sudah tukar. Ubah sesuai. Crank semua kita sudah polish. Anda boleh nampak. Tengok berkilat-kilat ni. Okay, boleh masuk lah crank. Okay, masuk. Okay. Crank sudah masuk. Okay. Torque kita sudah ikat lah. Fitting memang cun guys. Tengok, sangat halus lah. Macam ni baru best. Guys, kereta ni 4 piston kita tukar Piston kita sudah tukar baru Japan guys, ART Japan. Anda boleh nampak sini. Macam biasalah. Nampak? Made in Japan. 4 piston kita sudah tukar Japan. Size 40.
Okey, yang ni dia punya piston ring. Piston ring memang kita pakai jenama NPR, made in Japan juga. Okey, piston 4 biji dah masuk. Kita boleh nampak ni. Okey, hari ni kita sediakan nak pasang head. Head semua sudah gerambal. Tengok. Okey, barang-barang semua dah standby. Ini pin. Python quality guys. Okey, bahagian tepet semua sudah pasang. Okey, head serta ketol sudah siap. Semua dah siap. Okey, gasket. Sekarang kita nak pasang head. Head, kita exhaust valve dengan intake valve semua sudah tukar. Head kita sudah skim. Dah boleh nampak lah. Semua dah siap. Okey. Gearbox kita sudah belah dua. Sebab gearbox ni kita nak servis. Nak tukar dia punya filter. Okey. Ni dia punya filter original lah. Tengok. Kalau dia ni kuning, bagus punya lah. Lepas tu, converter oil seal. Kita pakai betul-betul white tone. Housing o-ring dengan oil o-ring. Kita tukar white tone juga. Pressure oil seal dua. Okay. Gearbox dah sebiji servis. Dah siap. So jadi pressure oil seal, bola semua kita sudah pasang. Ini sama pressure oil seal. So okey lah. Okey, head sudah pasang. Anda boleh nampak sini head sudah pasang. Okey, thermostat kita pakai Mitsubishi. Housing thermostat pun kita sudah tukar baru pasal dia punya pipe rosak lama punya. Ini dia punya housing lah. Satu set kita sudah tukar. Timing low cover pun kita tukar. Sebab gearbox kita sudah siap. Timing bell kita pakai Kaido. Ini dia punya timing bell bearing, timing bell kita pakai Kaido. Semua dah siap. Okey. Bahagian water pipe besi semua kita sudah tukar. Hose semua kita pakai Samco. Okey, plug kita pakai G-Power. Plug tajam, orang panggil ni plug tajam. Pump plug kita pakai G-Power. Lepas tu kita pasang coil plug K20. Okey, kereta dah siap semua. Engine dah pasang. Coil plug kita pakai Denso R guys. Denso R. Pump plug kita pakai Denso R. Radiator kita sudah tukar double layer. Full Samco hose kereta ni. Lepas tu thermostat housing pun kita sudah tukar. Piping semua kita sudah tukar. Throttle body kita sudah servis. 4 injector dah servis. Kereta dah macam ni lah. Boleh kita hidup. Okay, start. Alhamdulillah sekali hidup guys. Dah boleh nampak ni. Oh, engine memang senyap guys. Okey. Kita sekarang dah siap semua. Kita pergi test drive dulu. Okey guys. Jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.